Okey tuan-tuan, berita tergempar situasi dan keadaan krisis Iran di Asia Barat semakin genting dan semakin memuncak lah. Semalam US baru je umumkan yang mereka dalam perancangan untuk seize dan menyekat semua kapal-kapal Iran, tak kisahlah kapal perang ke, oil tankers ke, commercial ships ke, yang berlayar satu dunia ni akan disekat sepenuhnya. Fuh, dahsyat. Memang dahsyat. Hai, US takkan berhenti untuk menekan Iran ni. Dan yang paling terbaru kita semua tahu kan, US dah berjumpa dengan Jinping daripada China ni untuk mendesak dia supaya China tidak mengeksport senjata ke Iran. Oi, sekarang US tuan-tuan tengah cuba untuk link dengan semua connection Iran ni supaya turut sama menekan Iran cuba tengok ni, kifarah Israel, hukum karma tau. Kita semua tahu kan yang Spain ni dia tak benarkan US gunakan ruang udara dan Spain tak nak bekerjasama langsung dengan pihak Amerika ni untuk melakukan misi kempen serangan terhadap Iran. Lepas tu Trump cakap apa? Dia ni kan kaki ugut. Dia bagi tahu mana-mana negara yang tak sokong aku untuk menyerang Iran ni, kami akan cut all trade ties termasuk dengan Spain. Lepas tu selang beberapa hari, tahu apa yang Spain buat? Dia sign deal dengan China yang berjumlah 55 bilion trading dagangan untuk setahun. Kau tengok US. Engkau ni bangang ke apa, Trump? Engkau cuba nak bagi tekanan ekonomi terhadap negara-negara NATO ni. You nampak? They have different option, different alternative. Woi, kau ingat Amerika ni apa? Mahkamah dunia ke? Yang menentukan rezeki orang. Oi, trading dagangan terbesar dekat dunia ni is controlled by China. Faham tak? Not your country. Clear? Lepas tu kau dengan selambanya cakap apa tau? Yang Iran dah setuju nak menyerahkan semua sumber uranium. Dan terus on the spot Tehran nafikan perkara ni tuan-tuan. Mana ada? There's no such thing. There is no such agreement bahawa kami akan surrenderkan uranium nuklear kepada pihak US ni. Fui, kaki spin, kaki menipu, kaki false claim, kaki buat statement palsu. This is the king of U-turn. Woi, Trump, aku tak tahulah engkau ni daripada planet mana. Rasa better masuk Tanjung Rambutan kot. You keep on releasing stupid remark, idiotic statement day by day tau. Non-stop. Dan semuanya adalah false claim. False claim. Si Trump ni even cakap apa tau? Kami dah mengawal Selat Hormuz. Selat Hormuz belongs to us. We have the full power, authority in Hormuz Strait. Cuba tengok ni. Kapal India kena serang by Iran Army. Siapa yang kawal Hormuz ni sebenarnya, kan? Woi, Trump, Iran is still in control. Faham? You are daydreaming. Faham tak? Okey tuan-tuan, saya tak sabar nak tunggu update seterusnya dan dijangkakan maybe dalam masa sehari dua hari ini situasi yang berlaku dekat Iran ni akan semakin escalate dan semakin teruk lah. Dan saya boleh jangkakan minggu ini adalah minggu kemuncak. Kerana kita pun tahu kan gencatan senjata akan berakhir sikit masa je lagi ni. Dan kita saksikan apa tindakan seterusnya antara dua-dua pihak. Tetapi tuan-tuan, prediction saya cukup mudah. Akan berlaku sesuatu yang cukup besar yang tak pernah kita saksikan sepanjang 40 hari yang lepas. Dan kemuncaknya akan berlaku pada minggu ini. Faham? Ya. Kita nantikan. Itu je.